Sementara pengawal selia Amerika Syarikat masih sibuk tulis buku peraturan untuk kripto, Citi dan JP Morgan dah laju potong barisan, terus gas digital asset strategy. Citi sekarang tengah kembangkan tokenisasi dan settlement blockchain. Mereka guna digital ledger untuk lajukan transaksi rentas sempadan dan urus aset. Bukan main-main, ni memang langkah besar. Bayangkan, duit boleh bergerak antara negara tanpa tunggu hari Isnin, tanpa karenah birokrasi, semua sebab blockchain. JP Morgan pula jangan main-main. Mereka push habis-habisan dengan JPM Coin dan platform Onyx. Sekarang pun dah ada institusi besar guna JPM Coin untuk pindahan dana secara real time. Bukan demo, ni live, betul-betul berlaku. Sementara tu, pengawal selia US baru nak siap rangka kerja kripto. Tapi bank-bank gergasi ni dah yakin terus buat pelaburan besar dalam teknologi blockchain. Mereka tak tunggu semua peraturan siap sebab nampak potensi digital asset ni bukan sekadar hype tapi bakal jadi infrastruktur utama dunia kewangan. Industri perbankan tradisional sekarang dah kena bersaing dengan syarikat kripto native. Dulu orang kata bank lambat, sekarang bank pun boleh jadi pioneer dalam dunia digital. Bila bank besar macam Citi dan JP Morgan dah guna blockchain untuk urusan harian, tapi kita masih sibuk tanya coin mana nak moon, mungkin kita ni belum faham dunia baru tengah terbentuk. Jangan tunggu sampai nasi jadi bubur sebab arus perubahan ni tak tunggu sesiapa.